kata, marilah kita mulakan sesi persekolahan 2026 ini dengan semangat jom ke sekolah. Datang awal, datang dengan senyuman, datang dengan hati yang gembira dan minda yang bersedia untuk belajar. Jadikan sekolah tempat yang selamat, menyeronokkan dan penuh nilai kasih sayang. Dan di sekolah inilah kamu akan belajar bekerjasama, menghormati orang lain, berdisiplin dan bertanggungjawab. John Dewey pernah menyatakan, education is not preparation for life, education is life itself. Maksudnya, pendidikan bukan sekadar persediaan untuk masa depan, tetapi pendidikan itu sendiri adalah kehidupan. Maka kehidupan di sekolah seharusnya hidup, menyeronokkan, dan persekitaran sekolah yang selamat serta menyeronokkan. Apabila murid seronok datang ke sekolah, pembelajaran akan berlaku dengan lebih berkesan. Tetapi syarat dengan makna. Ia mengajak kita semua datang ke sekolah bukan sahaja dengan rasa terpaksa, tetapi dengan perasaan gembira, terbuka dan penuh semangat. Kiranya kita dipertemukan kembali dalam suasana yang penuh semangat pada hari pertama pembukaan sekolah bagi sesi 2026. Hari ini bukan sekadar hari pertama persekolahan, tetapi hari yang menandakan permulaan baru, azam baru dan impian baru. Para kecemasan di luar bilik darjah bolehlah berhubung dengan mana-mana kebetulan tersebut. Pun yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Kehadiran tanah dan jejak tahun ini, kalau boleh saya tak mahu penting langsung. Saya nak hadir selaku pengatur dari tahun pertama sampai hari terakhir. Tanam azam untuk tingkatkan lebih baik berbanding tahun sebelum. Kejadian sosial pencapaian dalam kurikulum akademik juga membanggakan. Tuan-tuan perempuan, cikgu terutamanya boleh menonton YouTube Keputusan Menteri Pendidikan. Jadi ini saya sampaikan ialah seperti mana yang telah disampaikan oleh Tuan Menteri Keputusan. Okey. Kemudian yang ketiga, nilai pendidikan dan informatif. Selain berseronok, setiap aktiviti yang dirancang ini mestilah mempunyai nilai pendidikan untuk memupuk ataupun membina empati dan persekitaran yang selamat. Dan kamu tahu sekolah adalah tempat yang selamat, jadi datanglah ke sekolah. Okey? Biasa bukan sahaja hadir untuk membuat kuasa undang-undang, malah sebagai mentor